Okey, hari nak share satu barang yang dah lama beli tapi tak berapa nak function sangat lah rasa benda lah ni. Nama dia ini je. Nama dia nail gun. Macam pistolnya. Nail gun mini silencing feature the launch port is ready forbidden grip. Beli tujuan mula aku beli ni untuk pasang lampu surface downlight kan. Kena tebuk dia punya tapak tu. Jadi dekat konkrit tingkat bawah lah. Jadi bila aku tembak tu dia punya tu pecah. Jadi tak berapa function sangat lah guna drill juga. Sebab tak tahulah simen tu keras sangat ke apa kan. Tapi gambarnya nantilah next video aku tunjuk dia punya kesan yang pecah hasil tembakan. Dia memang kuat. Bunyi dia memang macam pistol lah, memang kuat lah. Benar lah ni. Itu yang dia bagi yang sumbat telinga. Ini dia punya paku lah. Tak tahulah orang tak tahulah kalau orang lain pakai benda ni untuk apa kan. Daripada buat masa sekarang memang tak digunakan lagi lah benda ni. Ada simpan dalam store. Tak tahu nak buat apa. Nanti aku tunjuk punya demo. Dia punya kesan dia, punya kuat tak kuat. Tapi pecah lah, dinding tu boleh pecah. Setakat kayu memang senang masuk. Kayu pun boleh pecah. Sebab dia kuat kan. Ke aku yang tak pandai guna. Tengok dalam video macam senang aje. Beli kat kedai, beli kat Shopee lah. Okey, itu saja share hari ni.